Pernah tak anda rasa macam, aduh, susahnya nak belajar benda baru ni? Dalam perkongsian kali ini, kita akan bongkar dua alat super dalam pembelajaran yang sangat power, pelenturan dan perantaian. Percayalah, dua teknik ni mungkin akan ubah cara anda pandang proses belajar. Cuba fikir balik, macam mana ya kita boleh pandai menulis atau kayuh basikal? Daripada tak tahu langsung, tiba-tiba je jadi mahir. Sebenarnya, ada satu proses yang berlaku di sebalik tabir dan hari ini kita nak dedahkan proses tu. Okey, sebelum kita masuk lebih dalam pasal pelunturan dan perantaian, kita kena faham dulu ibu kepada semua teknik ni. Semuanya berpunca daripada satu idea besar yang kita panggil modifikasi tingkah laku. Jadi, apa benda sebenarnya modifikasi tingkah laku ni? Senang cerita, ia macam satu plan tindakan yang tersusun. Tujuannya bukan nak mengawal, tapi nak membimbing macam mana seorang guru tu boleh bentuk tingkah laku pelajar secara perlahan-lahan supaya mereka boleh capai matlamat pembelajaran. Baiklah, mari kita selam teknik yang pertama, pelunturan. Atau dalam bahasa Inggeris, fading. Namanya pun dah macam tu kan, fading. Maksudnya makin lama makin pudar. Ia sebenarnya adalah seni. Seni melepaskan bantuan sikit demi sikit. Kata kunci kat sini ialah pengurangan beransur-ansur. Cuba bayangkan kita ajar budak kecil naik basikal. Mula-mula kita pegang tempat duduk belakang tu kuat-kuat kan? Lepas tu bila dia dah mula dapat rentak, kita lepaskan sikit-sikit. Sampailah kita tengok, dia dah boleh kayuh sendiri. Itulah dia pelunturan. Jadi, apa matlamat akhir dia? Sebenarnya, bukan setakat nak bagi dia pandai buat benda tu je. Tapi yang lebih penting, kita nak bina keyakinan dalam diri dia. Kita nak ubah dia daripada seorang yang sentiasa perlukan bantuan kepada seseorang yang boleh belajar sendiri. Berdikari, itu yang kita nak capai. Nah, ini contoh paling senang nak faham. Kita nak ajar budak menulis ayat. Mula-mula, kita bagi bantuan penuh. Nah, ini contoh ayat. Awak salin je. Lepas tu, kita kurangkan sikit bantuan tu. Kita bagi ayat yang ada tempat kosong. Dia kena fikir sikit. Dan akhirnya, kita tarik semua bantuan. Kertas kosong, awak tulis sendiri ayat tu. Nampak tak? Daripada bantuan 100% turun 50% sampailah 10%. Sangat sistematik kan? Okey, pelunturan dah faham. Jom kita beralih ke teknik kedua, perantaian atau chaining. Kalau tadi kita cakap pasal kurangkan bantuan, perantaian ni pula pasal macam mana nak sambung benda-benda kecil sampai jadi satu benda yang besar dan mantap. Konsep dia mudah je. Kita ambil satu tugasan yang nampak macam mustahil nak buat dan kita pecah-pecahkan jadi langkah-langkah yang lebih kecil dan logik. Setiap langkah ni kita panggil rantai. Kena siapkan satu rantai dulu, baru boleh sambung ke rantai yang seterusnya. Kenapa cara ni sangat berkesan? Sebab ia hilangkan rasa serabut atau overwhelmed. Yalah, bila kita nampak satu kerja besar, contohnya kena pasang perabot almari tu, kita mesti rasa macam, aduh, nak mula dari mana ni? Perantaian ni bagi kita manual, satu panduan langkah demi langkah yang jelas. Ni contoh terbaik. Menulis karangan. Bunyi macam menakutkan kan? Tapi kalau kita pecahkan, rantai pertama, cari idea. Rantai kedua, bina idea dari idea tu. Rantai ketiga, susun ayat-ayat tu jadi perenggan. Dan rantai terakhir, gabungkan semua perenggan jadi satu karangan yang lengkap. Nampak tak? Satu persatu dia bersambung dengan kemas. Macam rantai basikal. Okey, kita dah faham pelunturan, kita pun dah faham perantaian. Sekarang, jom kita letakkan dua-dua ni sebelah menyebelah dan kita tengok gambaran besarnya. Ini perbezaan paling penting yang kita kena ingat. Pelunturan, fokus dia pada satu kemahiran dan matlamatnya untuk kurangkan bantuan. Manakala perantaian, fokus dia pada banyak kemahiran kecil yang disambung-sambung untuk bina satu kemahiran yang kompleks. Satu untuk jadi berdikari, satu lagi untuk bina sesuatu yang besar. Dua-dua sangat berguna, tapi untuk situasi yang berbeza. Jadi, apa yang kita boleh ambil dari sini? Guna pelunturan untuk bina keyakinan dan sifat berdikari, guna perantaian untuk takluk tugasan-tugasan gergasi yang nampak mustahil, tapi keajaiban sebenar berlaku bila kita gabungkan dua-dua ni. Bayangkan, kita guna perantaian untuk pecahkan satu tugasan besar, lepas tu untuk setiap langkah kecil dalam rantai itu, kita guna pula pelunturan. Wow, gabungan ni bukan setakat buat pengajaran jadi lebih efektif, tapi ia betul-betul bagi kuasa besar kepada pelajar untuk belajar apa sahaja. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Tak kisahlah anda seorang guru, pelajar atau sesiapa sahaja yang suka belajar benda baru. Cuba tanya diri sendiri dalam hidup anda sekarang, apa yang anda lebih perlukan? Adakah pelunturan untuk jadi lebih berani dan berdikari? Ataupun perantaian untuk pecahkan matlamat besar yang nampak menakutkan tu? Jawapannya mungkin boleh ubah cara anda belajar untuk selamanya.